Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, yang ini adalah 3 orang yang memang dah lama dengan kita. Encik Rafi, Encik Yu dengan Encik Sheikh. So nak minta you all komen sikit macam mana you all punya workout dekat gym ni. And what is the best thing about gym ni? Okay, for me, saya besar Cerasta ni agak comfortable lah kan. Sebab dia nombor 1, dia luas. Dan nombor 2, equipment semua lengkap. Dan nombor 3, kira selesa lah. Nombor 3 nak main. Yang paling penting sekali, safety lah. Macam barang-barang saya, kalau saya bubuh macam dekat sini, kat bench ni kalau saya tinggalkan, so dia akan, saya biar je lah, saya memang 100% confident lah. So je ni. So far, kira takat ni saya stick 7 star Cerasta kot sementara ni. Apa cakap betul ya? Gym besar, boleh macam-macam set, giant set, super set, semua tu orang kat dalam gym pun friendly. Okay. Sama lah sedepa, tapi dia rasa sini okey sebab tak ramai orang. Dia tak berapa time dia macam time kami ni tak berapa ramai orang. Kami memang selesa lah time ni. Dah berapa lama dah you all join gym ni? Untuk Cerasta kan dah 4 tahun dah. Dah 4 tahun dah? Kalau untuk Cerasta dah 4 tahun dah. So maintain kat sini je. InsyaAllah kalau takat ni maintain sini kot.